Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat Shopee haul outfit part 2. Part 2 ni lagi banyak weh. Sekejap aku tunjuk. Sumpah banyak gila. First item, parcel-parcel ni ada juga yang aku dah buka sebab terlalu lama Aku ini parcel paling lama. Sumpah barang-barang ni dah sampai kuasa awal bulan hari tu. Sekarang baru boleh buat video sebab tunggu parcel ni. Yang ni aku beli seluar my husband. Seluar macam linen ke apa. Tada! Wah, cantiknya cinta. Selawak. Aku ingat ke dia material lembut macam seluar perempuan. Sebab aku ada seluar macam ni tapi dia material lembut. Rupanya dia material macam ni. Love. Okay. Wah, cantiknya. Tak sangka secantik ni. Aku beli daripada Vietnam. Mostly baju my husband semua aku beli daripada Vietnam. Sebab Vietnam punya local brand cantik. Lepas tu dia punya design untuk lelaki banyak choice. Berbanding dengan Endon. Endon mostly untuk perempuan punya barang. Cantik gila dia punya material. Yang ni aku tak tahu muat ke tak sebab my husband tak try lagi. Tapi cantik gila. Sebab dia bukan jenis seluar yang lembut tu. Dia seluar kain macam ni. Sedap tu kain dia. Cantik. Belakang dia ada poket. Tapi ni poket tipu. Poket betul lah. Tepi pun ada poket. Kiri kanan. Ni aku tak ada poket. Cantik. Ini kalau my husband pakai nampak handsome, saya akan beli lagi. Dia cutting baggy macam tu. Kalau hampa nak beli untuk your husband kan, beli dekat local brand Vietnam. Sumpah cantik dia punya baju tu. Next item. Yang ni aku beli baju yang set tu. Hari tu aku beli untuk my husband kan. Yang ni aku beli untuk aku. So cute. Aku dah try dah actually. Untuk baju ni dia paling kecil size M. Sebab dia cutting baggy macam tu. Tulisan depan dia. Belakang pun ada tulisan. Sama juga macam my husband. Kain dia walaupun tebal tapi sumpah comfy. Tak ada gatal-gatal apa. Sumpah cantik gila bila pakai satu set. Sekejap aku tunjuk dia punya pants. Okay. Ini dia punya pants. Untuk pants ni aku beli dua-dua terus lah. Untuk aku and my husband. Macam tu. Ini siapa punya ni? So cantik. Yang ni aku punya. This is the pant. Dia ada poket. Kain dia memang tebal. Dia memang tebal. Tak dinafikan. Tapi dia tebal yang comfy. Kalau nak pakai pergi mall, pergi kamera ke, pergi holiday mana-mana ke, nak buat airport outfit ke, sesuai guys. Cantik doh. Dekat bawah ni dia ada tulis dia punya nama. Insomnia Gallery. Yang ni daripada local brand Vietnam. So dia macam ni lah. Saya tunjuk ya. Ini baju dia, ini seluar dia. Satu set. So cute. Cantik gila. My husband ambil saiz XL. Yang ni seluar my husband. Muat-muat je dengan pinggang dia. Baju pun muat-muat. Sebab dia cutting baggy. Dia bukan muat-muat yang ketat. Dia muat-muat yang selesa. Yang comfy. Baggy yang comfy yang cantik. Sama je lah. Tak nak buka lah. Yang ni my husband punya. Sama je seluar dia macam saya punya. Next parcel gelap sini. Aku dah tak tahu dah nak lari ke kiri ke kanan ke mana ke. Sebab semua gelap. Tak ada yang cerah. My husband ada kat luar sebab tu pintu tu buka. My husband dia cuci sangkap mochi. Next, skirts. Oh my god. Kalau hampa tengok part 1, aku ada beli juga skirt warna kuning. Yang ni kedai yang sama dengan skirt warna kuning tu. So pretty. Cuma aku tersilap. Aku ingat this one biru and pink. Tapi sebenarnya dia biru and peach. Peach. Orange macam tu, aku dah beli dah outfit kat lelaki ku dengan anakku warna pink. Ayang, peach ke orange ni? Belakang dia macam ni, dia ada getah kat belah depan. Lepas tu belah depan dia juga ada zip. Sama je macam yang warna kuning tu punya skirt. Tapi kuning tu kan dia ada macam bentuk kan. Yang ni dia tak ada. Dia just biasa punya skirt lah. Tapi yang specialnya, dia ada getah. Belakang dia plain macam tu. Aku tak tahu mana tu depan belakang sebenarnya. Ni depan. So cute. Tu detail dia guys. Cantik gila. Aku nak pakai this skirt dengan denim. Baju denim. Comel dah. Kalau hampa cari skirt cantik-cantik, murah-murah, beli daripada kedai tu. Local brand Endon. Super cantik gila baju dah. Cantik sangat-sangat. Next item, aku beli jeans untuk my husband.
Sebelum ni memang kami tak beli baju my husband dekat Shopee. Sebab tak jumpa baju yang cantik. Mostly kan ada brand apa tu luar negara tu kan. Yang daripada China ke apa tak tahu yang tu kan. Tapi yang tu kualiti dia macam tak best. My husband tak suka. Selalunya kami akan shopping dekat mall macam tu. Tapi kali ni kami shopping dekat Shopee. Sebab Shopee dah bawa masuk local brand daripada Vietnam, Indon. Lepas tu banyak lagi Thailand. Banyak negara lain dah masuk. So banyak choice lah. Boleh pilih untuk laki punya seluar baju semua tu. Yang ni aku beli daripada local brand Vietnam juga. Vietnam punya local brand sumpah cantik. And my husband suka. Jadi my husband dah try. Aku beli denim jeans kat dia. Tada! Cutting baggy juga. Sebab aku suka husband aku pakai cutting baggy. Aku ambil size XXL. Kalau hampa nak beli, hampa kena ukur pinggang. Sebab dia punya sizing lain sikit macam tu. My husband pakai memang muat-muat je dengan pinggang dia. Cuma butang dia hampa kena tebuk sendiri tau. Macam tu. Cantik gila. Cantik. Kemas weh. Memang tak ada benang terkeluar ke apa. And dia punya jeans pun sedap. Next. Ya Allah. Aku dah buat haul baju anak aku. Aku lupa yang ada lagi satu parcel. Tak apalah, kita buat dalam video ni. So yang ni stokin anak saya. Warna merah. Merah-merah melati. Malam-malam ni otak tak berjalan dah ni. Ada ribbon-ribbon macam tu. Lepas tu aku beli dress kat dia. Warna brown. Tapi outfit brown kami semua warna lain-lain. Suami aku warna lain, aku warna lain, anak aku pun warna lain. Comel, yang ni aku ambil saiz buat apa, entah tak ingat dah. Saiz 80. Dia tengkuk dia macam tu, comel. Tangan dia, bawah dia macam ni. Apa boleh juga kalau nak letak apa-apa aksesori ke, nak letak vest ke, nak plain macam ni pun comel guys. Simple. Kain ni super sedap. Aku dah beli kat kedai ni lebih pada 5 kali. Jadi aku dah macam tak tengok dah review-review. Aku terus beli je guys. Untuk next parcel. Bag. Aku beli backpack. Sebab aku tak ada backpack. Aduh, benda apa ni duk tokok kaki aku. Ini saiz yang aku nak. Memang kecil gila. Sebab kami banyak berjalan nanti. And takkan balik hotel dah. Jadi kita akan letak baju rus semua dalam ni je. Senang. Okay. So cute. Kecil macam ni. Harga dia aku rasa 50 lebih. Besar ni je Tapi kualiti dia memang tak dinafikan lah. Kualiti dia bagus. Dia ada zip kat depan ni. Lepas tu ada kompartmen kedua. Besar sikit. Boleh letak lah dia punya mainan ke. Apa susu ke. Lepas tu dalam dia macam ni. Dekat sini dia ada zip. Boleh letak benda-benda pasport ke apa. Dekat sini pun ada satu kompartmen. And then dia ada kompartmen besar macam ni. Kompartmen besar ni boleh lah nak letak baju ke, tuala ke, pampers anak ke. Muat-muat kecil gitu je. Tepi dia ada tempat untuk letak botol susu and botol air. Mostly aku nak letak botol air lah. Botol susu aku akan letak kat dalam macam tu. So cute. Memang kecil gila. Yang ni aku ambil mini. Dia ada yang biasa, ada yang mini. Tapi aku ambil yang mini je. Mini pun dah cukup dah untuk letak all the barang. Mostly semua akan letak barang rose je. Barang aku dengan laki aku mungkin letak power bank je. Yang lain semua barang make rose. Ayang okey tak yang besar ni yang? Okey tak? Okey kan? So cute. Dekat kedai ni setiap warna dia harga berbeza. Macam warna ni mahal sebab colour ni macam best seller macam tu lah. Kalau colour biasa murah macam tu. Aku pun tak faham kenapa konsep dia macam tu, tapi konsep dia macam tu lah ya. Next parcel. Seluar husband aku lagi. Terbalik-belik dah aku malam-malam ni. Yang ni aku beli dekat local brand Vietnam juga, tapi dekat kedai berlainan. Aku beli jorts. Ini bukan short tau, ni jort. Jort tu dia seluar pendek labuh bawah pada lutut macam tu. So cute. My husband dah try, memang muat-muat dengan dia punya pinggang. Lepas tu mas bercakap kain ni pun okey, sedap macam tu. Saat aku butang, aduh tajam. Apa ni yang tucuk aku ni? Tada! So cute. Cantik kan? Simple cantik. Dia simple je corok dia sebab dia letak benang putih macam ni. Tapi bila pakai tu nampak stylish gila macam tu. Next parcel. Tudung. Aku tak tahu lah tudung ni match ke tak ya. First aku beli
apa tu nama dia? Color untuk pakai dengan dress. Wow. Oh, ini material dia jenis tak lembut tapi material sedap. Hari tu aku beli kat kedai yang sama juga tapi material dia sedap doh. Yang ni material dia macam biasa je. Aku beli combination color green and brown. Sebab aku punya dress tu color brown tapi aku tak pastilah matching ke tak. Aku rasa matching je kot. Sebab kalau dia campur-campur color macam ni matching je kalau kita nak pakai dengan plain dress macam tu. Plain dress ke plain blouse ke boleh. Alang-alang tu aku check up lagi satu lah. Warna strawberry matcha. So cute, nampak tak? Material dia cantik. Oh, kenapa aku tak try pakai? Sekejap kita try pakai yang ni dulu. Barulah nampak kan? Tidak tak nampak. Cantik tak? Cantik kan? Cantik-cantik. Second. Wow. Yang ni best seller lah. Strawberry matcha. Tengah trending sekarang. Cute tak? Cantik kan ni? Strawberry matcha ni super cantik. Tapi tak ada outfit warna pink. Comel. Love, love, love. Kat kedai ni dah tudung dia murah. Lepas tu tudung dia sumpah cantik-cantik, design cantik-cantik. Silalah tengok kalau apa cari shawl yang kain sedap. Shawl dia memang kain sedap. Tu je aku cakap. Okay, last item untuk hari ini. I think this one handbag. Aku rasa aku ada beli handbag satu. Allahu Akbar. Allah. Betul lah, handbag. So cantik. Aku beli daripada local brand Andun. Sumpah local brand Andun dah lah murah. Lepas tu cantik doh. Sarah, wah cantiknya material tu. Cantik. Ni nama brand dah. Thank God It's Friday. TGIF. Aku panggil TGIF je. Dia memang famous dengan handbag yang cantik and murah guys. Tada! Wih cantik. Sumpah kualiti dia cantik. Dapat free ni, small pouch ni. Dalam dia ada satu compartment. Satu je. And then dia besar macam ni. Aku memang sengaja beli beg besar untuk pergi travel. Sebab senang nak sumbat segala jenis barang. Sebab tu aku beli backpack kecil je. Sebab beg yang aku nak bawa pun dah besar dah. Satu lagi sebab aku kan bawa kamera. Bila bawa kamera kena bawa alat-alat kamera. Lepas tu kena bawa kipas lagi. Benda-benda macam tu. Banyak benda nak kena bawa. So kita beli beg yang besar macam ni. Tepi dia macam ni. Oh by the way dia zip tau guys. Dia zip. Setengah tote bag yang macam ni, dia pun buah macam button tu je kan. Tapi yang ni tidak ya, dia zip. So lebih secure, lebih selamat. Barang pun tak ada orang nak celup-celup bag ambil barang kan. Ni sumpah recommend gila. Hanya aku beli dalam RM20, RM30 je. Sumpah cantik gila kualiti local brand dia pun. Aku tak tahu lah kenapa local brand Endo boleh jual semurah ni. Cantik tak baby? Cantik tak? Suami saya cakap cantik. Aku memang beli kali selamat lah. Senang nak match dengan semua outfit. Saya bawa satu handbag je nanti. Tak larang nak bawa banyak-banyak handbag. Ataupun saya beli dekat sana ya nanti. Jadi itu sahajalah. Saya punya outfit haul kali ni untuk part 2 dah habis dah. Alhamdulillah dah habis dah. Tak ada part dah. Memang tak beli dah. Memang tak nak beli dah. Macam biasa kalau apa nak beli aku letak dekat shopping bag kat bawah ni. I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you.